Isu panas Menara Kuala Lumpur, Fahmi Fadzil pusing lagi. Saudara, semalam semasa pihak pejabat tanah persekutuan memasuki Menara Kuala Lumpur, mereka memaklumkan bahawa pengurusan sementara akan diambil alih dan diserahkan kepada pihak kementerian. Sehinggalah proses perundangan yang sedang berlangsung di mahkamah ini selesai. Jadi apa yang rakyat faham? Kedua-dua pihak yang terlibat dalam pertikaian, sama ada Lim Siong Hai ataupun Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd, tidak dibenarkan untuk memasuki ataupun menguruskan operasi Menara Kuala Lumpur sehinggalah selesai pertikaian di mahkamah. Namun apa yang berlaku pada hari ini adalah sebaliknya. Memang lawak betul. Jom kita dengar penjelasan daripada Datuk Hamid Sheikh berkenaan dengan apa yang sekarang ni sedang berlaku di Menara Kuala Lumpur. Okey, sekarang pukul 2.47 PM. Dalam surat ni telah diletakkan pukul 2 kami dibenarkan masuk untuk mengambil aset-aset ataupun benda-benda peribadi kami. Sampai sekarang tak ada yang nak datang. Itu satu. Yang kedua, tadi apabila staf datang, kami diberitahu belum mendapatkan kelulusan daripada LSHSM. Macam mana ni? Sepatutnya kementerian yang handle ataupun sepatutnya PTP, Suruhanjaya Tanah Persekutuan. Tapi sekarang ni tak. LSHSM. Macam mana dia punya peraturan ni? Betul, menteri ada bagi remark mengatakan mereka akan datang buat maintenance ataupun upgrade. Tapi bukannya untuk tidak membenarkan kami mengambil aset kami. So, bukan saja kami, tenant-tenant pun dia menunggu, tetapi tenant belum lagi demo time. Tapi untuk MKLSB, time kita orang bermula dari 2 PM. Sampai sekarang tak ada. Mereka menunggu kelulusan daripada pihak pengurusan dia. Saya pun tak faham macam mana ni. Ini aset kementerian, tapi syarikat LSHSM lah yang sekarang ni menjadi penguat kuasa di sini. So kami minta pihak kementerian cepat-cepat bantu. Kami nak keluarkan barang, dah disuruh dikeluarkan tapi sekarang tak boleh.